apa yang kita buat tu orang lain pandang remeh. Pandang remeh dan kadang-kadang dibayar dengan harga yang tak sepatutnya. Okey. Tak sepatutnya. Pengalaman saya masa PhD saya di Jepun, ialah kita PhD kan. And then masa kita pergi ke lab apa semua. PhD di Jepun Alah boleh lah, tapi tak boleh cakap Jepun lah. Contohnya kita ada di sini, kita dah ada GPS. Ini adalah GPS. Kemudian kita juga menggunakan drone. Okey, di sana tu kita ada kita panggil dia GPR. Betul. Dan di sana tu kita ada satu lagi LiDAR. Yang ni LiDAR Yes, LiDAR ni mahal lah. Okey, itu saya pun tak tahu nak start macam ni. Tapi saya akan start dengan macam mana Santai Anak Sivil. Podcast ni nama dia Santai Anak Sivil lah. Okey. Macam mana kita boleh start dia. Podcast ni saya akan lebih kepada civil engineering lah. Kita akan bawa lecturer, orang daripada akademik, dan kita akan bawa orang daripada industri sendiri, engineer, project manager, kontraktor, apa-apa yang berkaitan dengan civil engineering lah. YouTube ni just fokus untuk civil engineering lah. Mungkin kita akan tarik sikit orang-orang yang electrical, mechanical, tapi still dalam construction, kita dalam bawah civil engineering lah. Itu secara umum lah Santai Anak Sivil. Jadi saya sebenarnya tak prepare pun nak cakap starting ni sebab hari ni kelang kabut Doktor pun tadi lepas meeting kan. habis meeting. Saya pagi tadi kelas steel design tinggal lagi 2 minggu kan. 2 minggu tu. Seminggu lagi kelas. Seminggu lagi kelas. Cuti exam, kemudian exam kan. Final lah. Lepas tu graduate lah kan. Saya depan lagi FYP 2. Gulak-gulak. Saya student UTHM tahun 4 FYP 1. Ada lagi 1 semester. Sekarang 2 minggu lagi sebelum final. Dan 2 minggu lagi sebelum study week, Hari ni kita berkesempatan untuk bertemu ramah ataupun berpodcast dengan satu lecturer UTHM lah, Dr. Mustafa Anjang. Yang mana dia boleh cakap specialist lah bahagian geometrik Specialist SR doktor Boleh lah. SR. SR. Jadi apa itu geometrik lah? Orang umum mungkin dia faham geometrik ni bahasa tu mungkin orang tak faham bahasa teknikal lah. Dia faham surveyor kot. Ataupun apa ukur tanah, juru ukur. Orang kampung dia panggil juru ukur, nak check border kan. So apa itu geometrik tu? Okey. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Terima kasih pada Besit kerana mengundang saya pada pagi ni. Kan, tak sangka pula nak jemput saya kan. Saya ni siapa-siapalah kan. Orang biasa saja. So, terima kasihlah tim Santai Anak Sivil pagi ni. Kita ramai-ramai berada di sini. So, topik yang kita berikan ni menarik sebenarnya. Dan sebelum kita pergi lebih detail lagi, geometrik. Perkataan geometrik tu sebenarnya new, term yang baru. Sebelum ni memang kita menggunakan istilah ukur tanah. Okey. So bila diberitahu ukur tanah, bidang tu seolah dia terlampau kecil, dijumutkan. Ukur tanah, bila masih ukur tanah, orang akan fikir pengukuran tanah, hak milik, itu sahaja. Tapi sebenarnya dalam ukur tanah tu sebenarnya dia lebih besar, luas. Jadi apa yang telah dibuat oleh contohnya Jupam apa semua kan, diorang create satu, bukan create lah, maksudnya istilah yang lebih open macam tu. Lebih open, lebih global lah orang kata kan. Jadi keluarlah perkataan geometrik ni. Geometrik ni sebenarnya dia adalah berkaitan tentang bumi, iaitu geografi kita, dan juga matematik, pengiraan dia. Macam mana kita nak tahu ketinggian dia, keluasan dia, jarak dia, apa semualah. Itu yang kita panggil geometrik. Okey, faham. Geometrik, geoteknik tak sama ke? Okey, perkataan geo tu sebenarnya adalah berkaitan mengenai bumi. Bumi kita dan bumi ni gunung, geo, laut, topografi dia lah. Topografi. So maksudnya bila geometrik adalah geo yang melibatkan pengiraan matematik. Kalau geoteknik dia adalah melibatkan
kondisi tanah tu sendiri macam mana. Kondisi tanah. Dia itu asal geonetik. Geologi pula, dia ada geo juga, tapi ditambah dengan logi mengenai batu batan ataupun jenis-jenis tanah juga pun ada dalam geologi. So semua yang pada perkataan geo tu sebenarnya adalah suatu benda yang ada kaitan dengan kita punya surface bumi kita lah. Bumi lah maksudnya. Perkataan geometrik ni dia nampakkan lagi kompleks lah salah satu bidang ni. Dulu juruukur. Dulu even sekarang pun kita panggil juruukur juga. Juruukur. Tapi tugas dia tu dah makin meluas dan pihak-pihak umum juga sebenarnya jangan melihat bila kata juruukur tanah tu dia kerjanya ukur tanah saja. Sebenarnya dia lebih lagi tu. Di sini pun kita lihat banyak kan instrumen-instrumen yang memang ada kaitan dengan geometrik tu. So kalau ada kesempatan nanti saya akan cuba explain lah apa yang ada di depan kita ni kan. InsyaAllah boleh. Jadi geometrik itu lah, geometrik lah secara umum lah. Dia meluas lah. Ya memang amat meluas. Menarik lah, interesting bagi saya macam sebab saya dalam civil engineering kan, saya degree civil engineering, saya mungkin faham lah. Tapi orang kat luar dia faham perkataan juruukur. Juruukur tu bagi dia orang hari-hari dia orang dengar juruukur. Isu tanah dia orang akan pergi jabatan. Jabatan tanah lah tu Ya. Jabatan Ukur dan Pemetaan lah JUPEM. Dia orang akan pergi lepas tu hire mana-mana juruukur lah yang boleh buat land surveyor lah. Land surveyor. Istilah dia. So itu adalah tugas land surveyor yang mana dia orang ukur tanah border ke border. Tanah peti orang ukur tanah, itu land surveyor. Kita ada land surveyor. Dia sebenarnya untuk perkataan surveyor tu sendiri, juruukur tu sendiri, dia ada 4 bidang juruukur. Bawah pecahan kepada juruukur. Juruukur ni ada 4. Okey. Satu adalah juruukur tanah. Iaitu geometrik lah, land survey. Satu lagi adalah juruukur bahan, quantity survey. Itu pun kita panggil juga juruukur. Okey. Kemudian kita ada property survey, property surveyor. Okey. Itu adalah penilaian harta tanah. Dan yang terakhir adalah building surveyor. Maksudnya juruukur bangunan. So berbeza So kita ada kita ada 4 kan. So topik kita hari ni adalah pergi kepada juruukur tanah. Juruukur tanah. So kita ada lagi juruukur bahan. Property surveyor ataupun harta tanah itu. Harta tanah, dan juga akhirnya ada building surveyor ataupun juruukur bangunan. Jadi semua ni dipanggil juruukur. Jangan nanti bila kita lihat dia kata dia ni adalah juruukur dan ingat dia tu adalah untuk tanah saja. Tak. Dia ada 4. Dan untuk juruukur tanah ni pula dia ada banyak lagi cabang-cabang dia. Branches dia ada banyak lagi. Bukan setakat juruukur yang mengukur tanah-tanah lot kita yang kita nampak macam tu saja. So bidang dia lagi luas. Sebab bila kita kata juruukur ni, dia sebenarnya adalah melibatkan aspek-aspek ketinggian ke bumi, kemudian lokasi koordinat-koordinat di satu tempat tersebut dan banyak lagi kan yang terlibatlah dalam kerja-kerja ukur ni lah kan. Jadi untuk kita tahu sebenarnya geometrik juruukur dia orang akan dapatkan satu koordinat dalam satu tempat dan ketinggian tu dari level laut. Mesti tinggian kat Gunung Kenang. So macam mana dia orang nak ukur? Takkan pakai maris tu kan. So dekat sini kita ada banyak barang. So inilah salah metod-metod yang dia orang akan guna. Instrumen-instrumen ni, tools dan equipment yang dia orang akan guna untuk dia orang dapat koordinat, untuk dia orang dapat apa-apa lah, kedalaman, ketinggian. Betul. Ini salah satu. Saya setuju dengan itu. So sebenarnya profession juruukur ni adalah profession yang tertua di dunia. Kan dia dimulakan dengan satu kejadian banjir besar di negeri Mesir dulu. Di Mesir. So bila banjir besar tersebut berlaku, dia ada nampak aras banjir tu di bangunan-bangunan di situ. Kan. So daripada aras banjir tu kita dah boleh tahu dah itu adalah aras kawasan yang terkena banjir. Dan pada masa tersebutlah mereka memetakan kawasan tersebut. So memang tak ada profession lain yang buat kerja-kerja macam tu. Itulah yang pertama kali.
Okey, kita dah sejarah, mengukur. Kan, kerja-kerja ukur ni dilakukan. Dan satu lagi orang kata pengukuran ni juga dilakukan pada zaman dahulu kala di mana kita nak menentukan perimeter bumi. Bagaimanakah menentukan perimeter bumi? Di zaman-zaman dahululah, zaman Mesir dulu. Okey. Ya. Jadi apa yang mereka buat adalah menggunakan matahari, dan cahaya matahari tersebut akan masuk ke dalam satu telaga. Ada satu tempat lah bernama Sin, tak ingat saya. So matahari itu akan betul-betul berada di atas kepala dan dia betul-betul berada di dalam telaga tersebut. Okay, dalam air nampak bulat. Nampak bulat lah matahari. Okay, nampak bulat. Pada waktu yang sama juga, matahari tersebut akan memancarkan cahayanya ke satu tempat lain. Okey. Di satu tempat lain yang ada tower di sana. Ada satu tower. So di tower tersebut akan memberikan satu bayang. Okey. Bayang, dan bayang tersebut diukur dia punya sudut. Masa tu dah ada alat yang boleh mengukur sudut lah. So daripada sudut tersebut dibuat pengiraan daripada tower tersebut ke telaga tersebut, berapakah jarak dia. Maksudnya dia buat trigono lah. Yes. Matahari kat atas. Yes. So direct ke telaga. And then di satu tempat lain lagi, diukur dia punya sudut dan dikira jaraknya daripada telaga tersebut ke menara tersebut. Okey. Bayangkan. Sudut yang dibuat tersebut, kemudian kita convert sebagai sudut yang 360. Okey. Daripada situlah kita akan dapat buat pengukuran ukur lilit bumi. Berapa? 54 kilometer apa? 54,000 kilometer apa? Bukan 67,000 kilometer ataupun 37,000 kilometer, saya tak sure lah. Saya dah lupa lah. Kan? Tapi rasanya ada nilai tersebut dengan nilai yang sebenarnya tak lagi banyak lah. Sedikit saja. Nampak? Tapi dahsyat lah. So maksudnya profession tu, kemudian cara pengiraan, dia sudah ada matematik kan di situ kan? Geometrik. Okay. Nampak tak di situ? Kaitan dia kan? Jadi muka bumi kita ni dengan calculation tersebut memang tak dapat dipisahkan, dan itu adalah kita panggil dia geometrik lah, dan diguna pakai dari dulu lagi. Dan dari dulu kita menggunakan kaedah-kaedah yang begitulah. Sehinggalah kita pergi maksudnya sebelum ada tools. Yes. Kemudian kita pergi ke era yang terdahulu pada kita yang ni, alat-alat ni semua dah ada. Tetapi alat-alat tu mungkin satunya akurasi dia kurang. Kemudian teknologi juga belum lagi banyak wujud di situ. Contohnya kita mengukur jarak menggunakan pita sahaja. Mengukur jarak menggunakan rantai saja, contohnya kan. Ataupun mengukur jarak menggunakan langkah saja. Itu adalah kaedah-kaedah lama. So bila kaedah-kaedah tu diperbaharui dengan alat-alat yang ada, so dia menjadikan kerja tu jadi cepatlah. Kan? Contohnya jarak, kita menggunakan total station ni dan kita akan shoot pergi ke prism dia dan kita akan dapat jarak. Itu jarak yang memang very accurate. Kan? Dan kita juga boleh dapatkan bearing daripada alat ni ke sini. Itu alat total station lah, kan? Total station. Kita juga boleh menggunakan alat level. Ini alat level yang terkini lah, maksudnya menggunakan digital level, dan kita shoot dia ke staff ni, dan belakangnya ada barcode ni kan, dan dia akan dapat berapakah level daripada sini ke bawah. Tapi itu yang teknologi terkini lah. Teknologi lama kita menggunakan alat aras automatik yang biasa, dan kita membaca bacaan tersebut secara manual. So itu adalah secara manual. So bila secara manual ni, dia punya akurasi tu mungkin kurang sedikit, dan kesilapan yang kita buat tu percentage dia akan tinggi. Sebab semua biasanya kalau kerja pengukuran ni, human errors ni memang satu benda yang kadang-kadang kita tak boleh nak elakkan. Selain daripada faktor cuaca lah. Jadi dengan buat pengukuran ni, di satu masa dulu memang dah teknologi tu dah memang dah ada, dan kita mendapat membuat pemetaan dan sebagainya dengan baik sekali lah. Tetapi ialah teknologi berubah dengan cepat, laju sangat-sangat, kan? Pantas sangat-sangat. Dan dengan adanya teknologi baru, contohnya kita ada di sini, kita dah ada GPS. Ini adalah GPS. So GPS ni adalah
satu alat di mana dia boleh menentukan kedudukan di mana juga di muka bumi ni dengan menggunakan satelit. Okey. So dia akan observe satelit ke sini dan dia akan memberikan nilai di manakah alat GPS tu diletakkan. Okey, faham. Okey. So bandingkan dengan tadi kita menggunakan alat ni untuk dapat jarak kan. Menggunakan alat teknologi terkini, kita terus akan dapat nilai satu titik tersebut dengan nilai X, Y dan Z dia. Okey. Kan? Jadi cepat. Nampak? Itu teknologi yang terkini. Kemudian kita juga menggunakan drone. Bayangkan, kalau dulu kita tak ada drone, kita membuat mapping, mungkin menggunakan kaedah yang konvensional, kita akan pergi site dan kita pick up all the features. Kan? Mungkin makan masa berbulan-bulan lah untuk siapkan. Mungkin juga selepas tu kita ada teknologi daripada kapal terbang lah. Kita ambil gambar daripada kapal terbang dan kita snap kawasan tersebut dan pemprosesannya juga lambat. Lambat dan juga kos dia tinggi. Kita juga ada dulu ambil daripada image remote sensing kan. GPS, Image remote sensing, image daripada satelit. Kita ambil gambar di bawah dan kita proses untuk kita jadikan map. Tapi kos dia adalah amat tinggi lah. Okey. So bila ada teknologi terkini, contohnya menggunakan drone, so kita boleh terbang drone pada waktu mana-mana kita nak dan data tersebut adalah data yang terkini. Cumanya terbang drone ni mungkin kawasan dia mungkin terhad. Tapi sebenarnya boleh je kalau kita menggunakan drone yang lagi spek yang lagi tinggi lah, lagi canggih kan. Drone ni sebenarnya dia diletakkan kamera di situ. Okey. Kan, kamera. So kamera tersebut sebenarnya ada berbagai-bagai jenis kamera. Kan, ada yang kamera yang memang bukan. Memang khas untuk ambil gambar sahaja. Okey. Ada kamera yang khas ambil video saja pun boleh. Tetapi ada juga kamera yang khas untuk dia mengambil image saja. Contohnya menggunakan thermal kamera untuk mengambil thermal saja. Okey, thermal. Gunakan kamera multispectral contohnya. Dia akan gunakan benda tu untuk ambil contohnya ambil apa? Pokok-pokok punya feature yang ada dekat area lah. dia tu lah. Okay. Dan akan proses dan kita akan buat analisis. Okay. Bayangkan kalau cara biasa, cara lama untuk kita buat benda-benda macam tu memang tak tercapai oleh akal lah. Betul. Dan di sana tu kita ada satu lagi LiDAR. Yang ni LiDAR Yes, LiDAR ni mahal lah. Berapa Sekarang ni teknologi tu memang teknologi yang terkini dan bila kita menggunakan LiDAR untuk kita collect data, akurasi dia sehingga 0.5 meter. 0.5 meter. Yes. So very high. Dahsyat. Tetapi kita memerlukan pemprosesan yang bagus lah. Contohnya komputer yang berprestasi tinggi untuk dia High spec untuk dia proses point cloud. Sebab point cloud tu akan ada berjuta-juta point cloud. Daripada situlah akan di-combine dan dia akan menjadikan bentuk 3D dan sebagainya. Okey, itu yang terkini lah. LiDAR ni adalah yang terkini. Selain daripada lain-lain instrumen lah. Kan. Okey, di sana tu kita ada kita panggil dia GPR. Ground Penetration Radar. Maksudnya kita akan detect apakah yang ada di bawah muka bumi lah. Ada ni. Pipeline yang ada di bawah tu kita boleh detect. Tapi dia mengikut kedalaman lah. Ni? Kedalaman. Yang ini untuk kedalaman yang cetek. 10? Tak sampai 10, 3 hingga 5 saja. Okey. So kita ada juga kedalaman yang lagi dalam lah. Kan. Tapi dengan frekuensi yang berbeza-beza lah. Kan. Harga pun lebih kurang mahal juga lah. Tapi apa yang kita buat ni sebenarnya adalah untuk membantu. Contohnya kalau ada buat construction di tepi jalan ataupun di kawasan-kawasan perumahan contohnya, construction yang baru, kalau dia nak korek lubang apa semua, nak korek untuk tanam benda lain, so dia kena tahu dulu apa yang ada kat dalam tu. Utility yang ada dalam. Utility yang ada kat dalam tu. Kalau map tu tak ada, masalah. Kan. Bila kita korek, kena kabel meletup ataupun kena kabel airnya bocor, pecah. So begitulah. Kan. Fashion pun ni. Cumanya satu lagi geomatic ni dia bukan sahaja tadi daripada satelit kan. Okey, tadi satelit. Maksudnya di udara, di atas lah. Okay. Di space. And then di bawah juga, atas surface. Kita menggunakan ni, kita menggunakan leveling, kita menggunakan GPS atas surface. Pernah terfikir tak macam mana caranya untuk di bawah, selain daripada yang tadi di bawah tanah, tapi di kat bawah air macam mana? Alamak. Kalau satelit tak boleh pakai.
Satelit kat belakang dia tak boleh nak penetrate air kan. Drone pun atas. Drone pun di atas juga. So untuk geometrik ni memang kita orang kata apa, servis untuk atas bumi dan juga di bawah. Maksudnya dia Permukaan laut, permukaan dalam laut. Okay. Di dalam laut, bentuk profil di dalam laut tu kita boleh tentukan dengan menggunakan kaedah hidrografi. Di mana alat tu diletakkan di bawah bot dan dia ada transducer dia dan dia boleh scan di bawah tersebut untuk dapatkan profil di dalam di bawah laut tu lah kan. So apa guna benda tu? Untuk contohnya kita nak dredging satu kawasan. So kita kena tahu. Betul. Kita kena tahu bawah tu macam mana bentuk dia. Kan kita nak terus dredging kan, tak boleh. Betul. Contohnya nak buat pipeline gas. Jadi dia kena tahulah macam mana bentuk dia, profil di bawah tu. Ada gaung ke dalam tu kan? Yes, untuk ada buat gunung ke pembinaan jeti contohnya. Jeti tu di atas air. So kita nak tahu kat bawah macam mana. Kan? Jadi maksudnya udara di atas surface dan juga di bawah sungai ataupun tasik ataupun di bawah laut, semua itu adalah di-conquer oleh bidang geometrik lah. Bayangkan, maksudnya memang dia tu luas sangat-sangat. Bagi saya luas. Okay, faham. Luas. Jadi untuk pelajar-pelajar civil, saya rasa memanglah pelajar civil dia harus tahu tentang geometrik. Dia harus tahu. Harus tahu. Kerananya mereka ni adalah orang kata apa? Data geometrik ni mereka guna pakai untuk mereka membuat planning. Di mana-mana construction. Yes, untuk construction kan. Jadi dia orang kena tahulah apa yang dia orang nak, apa civil engineer nak dan akan diberitahu kepada licensed surveyor ataupun surveyor lah. Kan. Tapi kalau katakan mereka memang dah daripada universiti, especially yang mengambil civil engineering dan mereka expert tentang semua barang-barang yang ada untuk geometrik ni, mungkin dia orang boleh buat sendiri. Maksudnya dia tak perlukan surveyor untuk buat. Kan? Jadi mereka boleh buat sendiri. Janji alat-alat ni semua ada. Dan ingat, alat-alat untuk geometrik ni semuanya bukan harganya murah-murah. Especially yang baru-barulah. Memang mahal. Korang boleh search Google lah. Memang harga dia mahal. Cubalah search dalam Google. Apa nama dia ni? Yang ni GPR saja. Kita beli dalam lebih kurang 100,000. Saya ingat puluh-ribu tak. LiDAR tu dalam 60,000 kita beli. Kecil tapi ni 60. Tapi mesti belilah, mesti beli. So macam itulah. So mahal lah. Dia memang mahal. Yang ni lagi dalam lagi mahal tu? Yes. Yang boleh penetration dari dalam. Dia sebenarnya dia ada satu single frekuensi ataupun dual frekuensi. Yang dual frekuensi tu lagi mahal lah. Oh, lagi dia boleh lah. bawah, dia lagi boleh short ataupun dia beli satu saja. Macam ini frekuensi dia saya tak sure, mungkin yang tinggi. Jadi dia dapat yang rendah ajalah. Faham. Itulah. Jadi saya suka doktor dia bagi cerita perjalanan geometrik tadi daripada dulu yang tak ada tools ni, dia orang pakai kaki langkah, pakai trigono, itulah istilah geometrik kan. Sekarang dunia makin evolve, mesin pun ada banyak invention, inovasi lah daripada engineer dia orang create theodolite, dia orang create LiDAR, dia orang create GPR tu invention lah, inovasi dahsyat lah yang memudahkan engineer dekat site lah, kurangkan masa. Dia memang memudahkan lah. Memudahkan. Sangat membantu lah teknologi ni. Dan masyuk doktor bidang ni. Sebenarnya memang masyuk sebenarnya. Saya pernah membuat satu projek di Batu Pahat, di sepanjang pantai Batu Pahat. Masa itu projek itu daripada GPS dan mereka ingin nak membuat kajian tentang dia punya saliran di situlah. Jadi perundingan tu memerlukan data yang very accurate untuk tim saya ni memberikan suggestion apakah yang perlu dibuat kepada kawasan GPS kita approach, kawasan Batu Pahat ni lah. Okey, kawasan Batu Pahat. Jadi data yang diperlukan adalah data survey lah. Data survey. Jadi daripada perbincangan kami, data survey ni kalau boleh kita nak dapatkan daripada LiDAR lah, for example. Jadi kita try lah untuk dapatkan quotation daripada syarikat-syarikat yang
collect data tu. Sebab masa tu kita tak beli lagi ni. Okey, faham. Jadi lebih kurang dalam 60 km kali lebih kurang dalam 2 km sahaja, kan. So konsultan tu ataupun syarikat tu memerlukan lebih kurang dalam 200,000 lebih untuk datanya sahaja. Di Parit Raja saja. Tahu di sepanjang offshore Batu Pahat. Offshore Batu Pahat. Daripada Parit Kuda Batu sehinggalah Pahat, ke Sungai Bagan. Lebih kurang dalam 60 km. 200,000 tu. Ya. Untuk data sahaja. So memang mahal lah. Cumanya sekarang ni profession jurukur ni dilihat profession yang orang kata tak ada masa depan, yang orang kata tak glamour gitu kan. Jadi apa yang kita buat tu orang lain pandang remeh dan kadang-kadang dibayar dengan harga yang tak sepatutnya. Okey. Tak sepatutnya. Saya berterima kasih juga kepada Lembaga Jurukur Tanah kerana mereka telah mengeluarkan apa orang kata senarai upah-upah untuk kerja-kerja pengukuran. Sudah ada satu booklet yang menyatakan untuk buat kerja-kerja ni berapakah upah dia. Ini berapakah upah dia. Oh, sebelum ni tak ada. Sebelum ni ada tapi dia dah lama tak dikaji semula dan harga tu nampak macam dia orang suka-suka ikut dia orang je lah. Tak updated lah. Especially yang ramai yang buat freelance. So freelance ni memang kalau dia ada job je, dia grab lah, kan. Tak kisah duit. Tak kisah dengan duit. Dia yang perosak market Jadi lah. dia nak katakan perosak market, nanti marah dia orang pula kan. Nanti marah dia orang. Tapi itulah, kalau katakan kita dah ada standardized harga sebenarnya, itu lagi baik. Walaupun kau freelance ke, kau memang yang di regulation ke, so ikut harga yang sebenarnya. Okey, tak ada masalah. So yang jadi rosak market ni sebenarnya freelance ni bagi harga yang rendah. Itu kita tak nak sebenarnya. Tak apalah, sebenarnya bagilah harga yang sepatutnya. Jadi kita bersaing secara sihat lah untuk semua orang kan. Jadi semua orang boleh merasa. Kek yang kecil tu orang kata kan, dikongsikan ramai-ramai dapat rasa lah. Betul. Itu yang kita nak kan. Kita tak nak ada yang pihak yang orang kata menangguk dia ikroh ke, ataupun memikirkan keuntungan di side dia saja kan, tanpa memikirkan orang lain. Jadi sepatutnya dalam perniagaan ataupun dalam profession ni kita kena orang kata apa, Profesional. menghormati profession orang lain. Kita jangan pandang rendah kepada profession orang lain. Walaupun nampak macam mudah sebenarnya, tapi tak mudah. Kerja surveyor ni kena perlu berpanas, berhujan, kena masuk suam, kena masuk dalam laut. Bayangkan. Saya rasa tak ada surveyor yang putih. Semuanya muka gelap. Kan? Kecuali kalau dia di office untuk kerja-kerja management ataupun kerja melukis plan. Itu je. So kalau tak nak hitam, jangan kerja di surveyor lah. Itu je kan. Okey. Menarik tu. Sebab kita boleh tengok siapa yang surveyor ni, kalau tepi jalan pun sebenarnya kita boleh nampak dia orang ni. Dia orang ada pegang macam staff kan. Dia pasang yang ni, betul kan? Ada pasang yang ni. Sekarang ni dah banyak kita tengok orang menggunakan GPS. GPS. Dah jarang menggunakan staff macam ni. Ini kita panggil staff lah ni. Staff. Dah jarang dah. Sebab ini lagi mudah dan cepat. Laju betul. Laju. So dia orang dekat, kadang dekat, kita boleh nampak kadang dia orang ni dekat tepi jalan pegang, pakai topi mancing tu, pakai inner, itu surveyor. Itu saya ada satu cerita. Cerita yang menarik. Tim surveyor ni dia keluar buat kerja. Dia buat kerja gitu kan, dalam keadaan cuaca panas dengan inner semua kan, dengan sunblock. Pakaian tu memang tak adalah pakaian yang coat kan, pakaian yang orang kata yang macam selekeh sikit lah. Selekeh lah orang kata kan. So iyalah katakan panas apa semua kan. Jadi dia buat kerja dekat satu sekolah rendah. Okey. Jadi masa tu cikgu dia mungkin tengah bagi tahu anak-anak murid dia dulu cita-cita nak jadi apa semua kan. Okay. Jadi guru dia kata apa? Tengok berada-berada yang kat luar tu, berpanas, pakaiannya macam tu kan, bertopi macam tu kan. So awak buat semua ni nak kerja macam dia orang ke? So apa awak punya kerja bila besar nanti? Bayangkan, itu persepsi salah, orang lain yang salah. Sedangkan mungkin surveyor tu, yang chief surveyor tu mungkin dah ada PhD. Kita tahu. Dah memang license surveyor. Betul. Kita tak tahu. Betul.
Tapi perspektif orang ramai bila lihat orang macam tu, dia kata oh ini mungkin low class punya orang ataupun ini gaji murah punya orang kan. Jadi jangan, that's why saya kata benda tu bila kita tengok satu benda tu, kita jangan downgradekan orang lah. Don't judge a book by its cover. Itulah sebenarnya. Betul. So itulah. Surveyor. Itu satu lah surveyor. Doktor pun cakap sendiri. Tapi contoh kan, dalam universiti pun kita boleh nilai lah berapa orang yang dalam geometrik tu tau. Okey, memanglah berapa orang dalam geometrik. UTHM ni maksudnya popular tak popular tu, maksudnya sikit tu dalam universiti. Yes. Dia sebenarnya gini. Pensyarah geometrik di UTHM ni sebenarnya macam saya lah. Kan? Saya daripada lulusan pure ukur tanah lah ataupun geometrik lah. Dan beberapa orang kawan-kawan saya juga pun memang dari pure geometrik ataupun ukur tanah. Jadi katakan awak sendiri lah, basic sendiri adalah daripada civil engineering punya student. Awak bayangkan untuk subjek geometrik engineering, awak diajar oleh seorang surveyor ataupun seorang pensyarah yang memang latar belakang dia adalah ukur tanah. So penyampaian dia akan lebih dipahami oleh pelajar-pelajar. Logik. So pelajar-pelajar pun dia akan melihat bahawasanya pensyarah dia memang berpengalaman tentang tu, tahu semua benda lah. Dibandingkan kalau katakan di UTHM ni yang mengajar untuk subjek geometrik engineering adalah daripada pensyarah-pensyarah yang background civil engineering. Okey. Mungkin mereka tak tahu teknologi terkini yang ada, yang wujud. Mereka mungkin tak tahu lebih detail tentang alat-alat yang ada ni. Jadi selepas tu bila dia orang mengajar pelajar-pelajar civil, pelajar-pelajar civil tak akan dapat sepenuhnya ilmu pengetahuan tu. Dia So tak itu satu kerugian yang amat jelas lah. So that's why di PTA ataupun di IPTS untuk mengajar subjek geometrik engineering ni, walaupun di department civil, sebaik-baiknya memang yang pure geometrik, supayanya semua tu dapat disampaikan dengan lebih jelas kan. Itu yang saya kata UTHM ni dia orang kata apa, laki lah dapat kita beberapa orang, saya ingat ada dalam 6 orang, semuanya daripada basic land survey ataupun ukur tanah lah ataupun geometrik. Supaya nanti student pelajar geometrik ni akan pelajar-pelajar civil ni akan orang kata lebih perform lah. Lebih perform lah lepas ni, bila dia ada orang pergi ke alam pekerjaan, dia orang akan lebih perform. Dan pelajar UTHM ni pula bagusnya kenapa? Selain daripada subjek basic yang mereka pelajari, subjek core iaitu geometrik engineering, di mana di situ ada membuat trabas, membuat leveling, membuat tachimetry kan, dan menghasilkan plan semua dalam masa satu semester. Mereka juga akan ada subjek chem survey, di mana subjek ni adalah subjek yang orang kata menjadi satu subjek yang ditunggu-tunggu oleh pelajar. Pelajar-pelajar menunggu subjek chem survey ni. Bila dia orang nak pergi ke chem survey, dan kita bawa mereka 7 hari di satu tempat lain di luar daripada universiti, dan kita ajar mereka di sana. Berapa lama tu? 7 hari. Lama tu. 7 hari 7 malam, daripada pagi, petang sehingga malam. Selama 7 hari. Di mana benda yang sama juga dibuat, leveling, trabas dan tachimetry, tetapi lebih kepada hands on. Maksudnya pembelajaran tu secara terus, dan pensyarah-pensyarahnya akan terus mengajar mereka bagaimana cara untuk membuat trabas daripada A hingga Z. Dan di situ juga mereka diajar orang kata teamwork kan, kemudian menepati masa semualah. Kan. Jadi jarang-jarang ada subjek di universiti yang boleh melibatkan semua elemen-elemen ni. Elemen utamanya elemen grit lah, elemen insaniah kan seseorang pelajar tersebut. Faham. So daripada situlah dia boleh nampak nanti dia punya kebertanggungjawapan dia terhadap kerja dia sendiri. Sebab nanti apa yang kita bawa ke chem survey adalah kita panggil dia scenario based learning. Real one to one macam site lah. Yes, maksudnya
Kita pergi dekat site dan kita lihat bagaimanakah senario di kawasan tersebut. Contohnya kawasan tersebut adalah berbukit-bukit ataupun kawasan tersebut ada kawasan paya, kan, dan banyak pokok-pokok, kan. Jadi dari situ, daripada senario yang ada tu, pelajar akan membuat critical thinking macam mana nak menyelesaikan masalah di situ. Contohnya macam mana nak buat leveling di situ, macam mana nak buat terabas di situ, Menarik. kan? Macam mana nak buat tachometry di situ. So that's why survey camp tu adalah satu elemen yang memang amat berguna kepada pelajar, dan itulah yang setiap tahun ditunggu-tunggu oleh pelajar. Dan untuk kali ini kita akan pergi pada bulan Julai nanti. Pertengahan Julai kita akan pergi sehinggalah pertengahan atau akhir Ogos. So ramai, memang kali ini ramai yang akan mengikuti camp survey. Dan pelajar kena bayar. Pelajar bayar. So dia orang pun willing to bayar lah untuk Jadi ikut dalam semester menghadapi camp survey itulah. Ha. So pada kali ini camp survey kita akan jemput penyelia-penyelia daripada JUPAM. Kalau pihak JUPAM benarkan staff mereka join kita punya camp survey, alhamdulillah. So surat tersebut saya dah hantar kepada mereka dan saya berharap mereka bersetujulah untuk join kita punya camp. Supayanya pelajar-pelajar mendapat sendiri pengalaman daripada penyelia yang memang melakukan kerja-kerja sebenar di luar. Yang itulah. Itu untuk camp survey, kan. Kemudian selepas pada pelajar ni habis camp survey, kita tak orang kata apa, berhenti di setakat itu lagi. Kita juga menawarkan pelajar ni subjek elektif. Di mana subjek elektif adalah kita panggil dia subjek GIS. Dan satu lagi adalah subjek applied geometrik. So dalam subjek GIS ni mereka diajar bagaimanakah menghandle data yang telah sedia ada ataupun data yang diambil menggunakan teknologi geometrik untuk dianalisis. Data tersebut perlu dianalisis, dan GIS adalah satu tools yang amat hebat untuk kita analisis, untuk kita membuat keputusan. Itu adalah GIS secara umumnya lah, kan. Dan GIS ni sebenarnya dia owner by semua bidang. Semua bidang perlu menggunakan GIS. Maksudnya? Maksudnya kalau kamu berada di bidang civil engineering, yes, tentunya bolehlah menggunakan GIS. Kadang kalau kamu berada di bidang kedoktoran contohnya, ataupun bidang kesihatan misalnya, kan. So kita boleh juga menggunakan GIS. Sebab kita nak mencari di manakah hospital-hospital, kan. Di manakah bilangan pesakit yang ada, kemudian bilangan katil-katil hospital yang ada. Kita menggunakan GIS, kan. Kalau katakan untuk property management, kita menggunakan GIS untuk kita melihat di manakah contohnya rumah-rumah yang harga dia sekian-sekian harga, jadi kita boleh tahu di mana, kan. Kemudian kalau kita nak membeli rumah, kita boleh tahu apakah infrastruktur yang ada di situ. Semua itu menggunakan GIS. Okey, faham. Jadi sekarang semua bidang di Malaysia ini telah menggunakan GIS. Jadi kalau kita sebagai civil engineering ataupun orang awam tak mula terlibat dalam GIS, itu satu kerugian yang amat besar lah, kan. Dan sekarang ni kita dah ada GIS AI dah kita panggil. Okey. Satu lagi yang terakhir tadi adalah satu lagi tadi applied geometrik. Applied geometrik ni kerana branches of geometrik ni tadi kan kita ada pelbagaikan daripada udara, maksudnya drone, di bawah gunakan hydrography, and then GPS, kan. GPS. So semua tu kita masukkan, kita rangkumkan dalam satu subjek applied geometrik. Maksudnya kita akan buat pengenalan tentang drone, pengenalan tentang GIS tadi, kemudian pengenalan tentang GPS, kan. Jadi semua tu kita ajar kepada pelajar untuk mereka mengetahui lebih detail tentang teknologi terkini yang ada dalam geometrik. Saya nampak, kan. So memang besar. So maksudnya pelajar civil dia ada lebih kurang 4 subjek yang memang berkaitan dengan geometrik, iaitu geometrik engineering sendiri, survey camp, dan 2 lagi adalah elektif. Mana yang kata dia nak menjurus kepada elemen-elemen geometrik, dia akan ambil inilah GIS dan juga apply geometrik. Sebelum dia tamat dia punya undergrad, dan mungkin dia akan sambung ke postgrad. So bila kita sambung dalam postgrad pun sebenarnya geometrik ini adalah satu bidang yang di mana dia supply the data.
So kalau you as a civil engineer dan mau buat masters ataupun PhD, untuk setiap tajuk tu sebenarnya, data yang kita nak guna pakai adalah data yang kita kena ambil sendiri, ataupun orang kata data apa, premier data. Premier data ni adalah data yang kita collect sendiri dan data yang kita boleh percayai. Jadi adalah premier data. Kalau data sekunder, data kedua, data yang kita peroleh daripada pihak lain. So data sekunder ni kalau kita buat research atau buat apa, dia tak berapa dipercaya sangat. So data premier ni adalah data yang kita collect sendiri. Jadi kebanyakannya data tersebut sebenarnya adalah menggunakan kaedah geometrik untuk kita collect. Contohnya kita ambil lokasi sampling, koordinat dia kan. Faham? Kita ambil jarak dia sebenarnya kan. Kemudian kita mapkan dia contohnya kan. Jadi kebanyakan tersebut ada menggunakan kaedah geometrik lah. So kaedah geometrik tu dah makin accurate. So lagi baiklah untuk nanti untuk analisis ataupun modeling dalam bidang-bidang yang lain. Nampak So maksudnya memang luas lah. Tapi civil kita ada subjek elektif, kita ada 4 subjek core yang doktor sendiri mention tadi. Sebenarnya dia orang boleh ke arah geometrik lah sepatutnya kan. Dia orang keluar sebagai engineer, dia orang boleh engineering, dia orang boleh ke arah geometrik. Tapi kita dekat industri, company yang menawarkan ke arah geometrik ni dia tak terlalu macam, dia tak meluas bagaimana project construction ataupun sekarang kita popular dengan precast, IBS. Okay tu. Sebab gitu. And then geometrik tu sendiri, surveyor mungkin company nak tawarkan job untuk civil engineer kan, civil engineer kan. Mungkin tak banyak kot dalam job street ke apa, contoh ID ke LinkedIn ya. Itulah sebenarnya saya beritahu pada pelajar saya, kalau kamu ni mahir tentang teknologi geometrik ataupun kerja-kerja geometrik kan, bila kamu nanti keluar bekerja, katakan kamu bekerja sebagai site supervisor di satu company construction. So sebagai site supervisor, kamu perlu tahu di mana perlu ambil leveling contohnya kan, bagaimana untuk nak buat longkang apa semua kan, infra dia kan. Semua tu adalah basic kerja dia, adalah base dia daripada surveyor. So kalau katakan kamu sendiri dah boleh buat kerja-kerja tersebut, apa company awak akan sayang awak ke, ataupun bila-bila masa saja kalau awak nak berhenti kerja, dia benarkan awak berhenti kerja. Dia akan sayang awak sebab dia kata dia tak perlu nak upah surveyor untuk buat kerja-kerja ni. Sebabnya you as civil engineer pun dah boleh buat kerja-kerja tersebut. Cumanya nanti orang juruku akan macam, sepatutnya kerja ni kerja aku, kenapa orang lain yang buat kan. Tapi sebenarnya orang kata benda ni knowledge kan, siapa-siapa boleh buat. Jadi kita tak boleh lah kata. Semuanya bila kita buat tu mengikut prosedur yang betul, itu saja. Betul. Jadi that's why civil engineer perlu belajar, kena tahu benda tu. Okey, Faham. Jadi sebenarnya memang di luar tu dia kurang ada job yang melibatkan surveyor, tapi kebanyakan kerja-kerja tu semua ada gabungan daripada civil engineer dan surveyor itu sendiri. Dan benda tu sebenarnya dah diseparatekan dalam kerja-kerja di luar. Kan? Nampak kan itu kan? Nampak. Jadi surveyor memang ada surveyor di sendiri dan construction akan ada project manager di sendiri yang menghandle benda tu. That's why sekarang ni di universiti, khasnya di FCAP, kami sedang merancang satu kursus lain. Di mana kursus ni adalah kursus geometrik plus dengan infrastructure. Okey. Ataupun highway lah. Jadi maksud dia, projek-projek civil akan mahir tentang geometrik dan juga dia mahir tentang civil engineering. Kedua-dua bidang ni dia mahir. Dan itu yang kita nak cari. Jadi bila lulusan ni nanti katakan dah graduate, mungkin dia ni akan menjadi saingan lah kepada surveyor dan juga civil engineer. Kerana mereka ni value dia orang tinggi. Dia orang combine antara dua profession. Tapi benda tu belum menjadi kenyataan lagi lah. Sebab kebanyakannya infrastruktur punya kerja di luar melibatkan kerja-kerja pengukuran. Longkang, betul? Yes, longkang. Longkang pakai ya. Jadi takkan dia nak tunggu surveyor sampai baru dia nak buat. Jadi sekarang ni mungkin satu kursus akan diwujudkan di mana dia akan combinekan kedua-dua ni. Civil dan juga surveyor ni dalam satu kursus. Dan akan dapat nanti dipanggil apa? Dia tak akan
cakap geometrik, dia akan kata khusus infrastructure engineering Maksudnya dia orang dapat ataupun certificate atau infrastructure highway. So macam itulah. Tapi dalam syllabus tersebut memang separuh daripadanya adalah geometrik punya syllabus dan separuh lagi adalah civil punya syllabus. Dan saya nampak khusus ni sebenarnya amat ada banyak potensial betul. daripada pelajar-pelajar, especially daripada politeknik. Okey. Politeknik contohnya pelajar-pelajar yang mengambil kursus geometrik di politeknik. So mereka ada peluang untuk sambung belajar cuma di UTM dan juga di UiTM untuk sambung degree. Lulusan ni banyak. Okey. Tapi tempat yang ditawarkan untuk mereka tak banyak. Faham? Tak ramai lah. Jadi kalau ada ni wujud satu kursus lain di mana geometrik campur dengan civil, mungkin masa akan datang akan menjadi satu kursus yang orang kata hot lah juga kan, atau goreng pisang panas lah kan. Dan pada budak civil juga kan, kalau dia orang yang basic dia orang civil, so bila orang sambung degree, dia orang kata nampak ada geometrik, so mereka mungkin berminat kan. Jadi maksudnya untuk tarikan daripada pelajar ni untuk masuk ke kursus tersebut memang ada. Kita nampak benda prospek tu ada. InsyaAllah kalau ada masa dalam 2-3 tahun lagi, mungkin universiti akan propose satu kursus lain lagi. Alhamdulillah lah. Dan saya akan cuba juga untuk orang kata memperjuangkan benda itulah. Baik, betul. Okey. Tadi doktor cakap mengenalkan kita dalam topik student ni mengenai geometrik dan civil engineering. Dia pun dapat value yang tinggi. Dia pun boleh demand gaji doktor tak? Ya, dia boleh demand gaji. Dia sepatutnya kena bijak untuk demand gaji lah. Dia ada value kot. Dia ada value. Maksudnya dia you demand gaji, kalau you boleh tahu dua-dua benda, okey. Comparekan dengan ada satu cerita, kan cerita lah ni, pengalaman saya dengan pelajar. Okey. So pelajar selepas dia orang graduate kan, dia orang bekerja di construction. Masa dia orang kerja, dia orang diarahkan untuk memindahkan level daripada satu point ke satu point. Dia orang terpaksa call saya untuk nak tanya semula macam mana cara dia nak buat. Dia call betul-betul ke? Ya, dia call saya. Okey. Dia call, kita bagi tahulah. So that's why lah, maksudnya masa kita belajar tu kita kena ambil tahu semua. Bukan yang kita belajar tu untuk just untuk lulus exam. Untuk kita menghayati sebenarnya benda tu macam mana. So nanti bila kita kerja sebenarnya kita tak sangka benda tu akan diguna pakai. So that's why kalau belajar tu biarlah bukan untuk lulus exam, tapi untuk memahami konsep yang sebenar lah benda tu. So that's why dalam subjek geometrik apa semua ni, fundamental ataupun conventional method kita masih guna pakai lagi kan. Conventional method tu kita kena adopt lah. Bukan ada setengah orang kata kita dah ada teknologi yang terkini, kita ada drone, kita ada drone, nak buat apa pergi balik semula ke arah conventional kan. Tapi kita kena ingat bahawanya bila menggunakan new technologies, kita buat and then terus keluar result. Macam mana benda tu dibuat, tak tahu. So that's why fundamental is very important, conventional method is very important kan. Pengalaman saya masa PhD saya di Jepun, ialah kita PhD kan, and then masa kita pergi ke lab apa semua PhD di Jepun alah boleh lah, tapi tak boleh cakap Jepun lah. Dekat mana tu? Di Saga University. Saga University di bahagian Fukuoka, di tengah-tengah sikit lah. So dekat Saga, dengan Fukuoka. Dekat dengan Fukuoka. Saga ni kira macam kampung lah. Saga tu maksudnya pertanian. Okey. Di keliling universiti tu sawah padi lah. So kita namai lah. kita sawit. Itu sawah padi. Dia orang sawah padi. Berangin so, tu. Di sana masa saya tahun pertama di sana lah, saya lihat pelajar civil di sana, subjek geometrik dia orang masih lagi menggunakan ukur meja. Maksudnya? Ukur meja ni adalah satu ukur yang memang lama dah. Dia ada satu macam meja, macam drawing table tu. Drawing table tu di bawahnya dia akan ada letak macam tripod, dan di atas tu dia letakkan satu kertas. Okey. Kan ada berbenang. So di situlah dia melihat daripada stesen ni ke stesen sana, dia akan buat satu garisan. And then dia ubah ke sana, dia buat satu garisan. Dia konsep itu konsep dia adalah konsep traverse lah. Traverse, okey, traverse. Dan jarak tu pula dia menggunakan persilangan macam tu.
Itu pun masih diajar di sana. Pakai kuno punya barang. Yes. Kenapa dia buat macam tu? Sebabnya dia nak supaya pelajar tu tahu Fundamental. konsep fundamental tu macam mana. Bukannya dia di Jepun dia dah ada alat yang canggih-canggih juga kan. Dia orang canggih kot. Tapi dia orang tak guna pakai benda tu untuk dia punya pembelajaran. Okey, faham. Mungkin dia pakai tapi tak ada semualah kan. Dia sebenarnya pun alat-alat teknologi terkini ni sebenarnya kita pakai untuk research saja, untuk postgrad saja. Undergrad kita tak galakkan menggunakan teknologi terkini. Terlalu mudah. Terlalu mudah, tapi kita just explain dia pelajar. Supaya dia orang nampak bahawasanya teknologi tu boleh mempercepatkan kerja apa semua kan. Itu je. Tapi pandangan doktor memang student dia perlukan fundamental tu walaupun teknologi macam ni. Bukan setakat subjek geometrik saja. Semua subjek memerlukan fundamentals. Biasanya fundamental ni adalah bab pertama, bab kedua tu kan. Itulah. Fundamental tu mesti kukuh. Kalau tak memang sebab kita tak nak pelajar-pelajar kita bila dia, sebab fundamental tu sebenarnya diperlukan untuk subjek yang lain. Kan, contohnya you ada subjek IDP kan. Berkaitan lah. IDP sebenarnya untuk the first chapter tu dia adalah daripada bidang geometrik. So kalau katakan you masuk IDP and then you dah lupa geometrik macam mana, susahlah. So that's why bila you belajar, you kena hadam lah, you kena fahamkan betul-betul macam mana, bukannya untuk lulus exam sahaja. Sebab sebagai engineer dia orang kena tahu fundamental lah untuk solve problem. Dia kena tahu. Betul lah. Logik lah. Tapi ada juga engineer kata, alah nanti bila kita dah kerja, saya tak buat pun benda tu, dia kata kan. Tak apa. Memang kita tak buat pun benda tu, tapi kita sebenarnya ikutlah resam padi. Kan. Makin tinggi kita ke atas, makin tunduk. Kan. Kita jangan memangga dirilah. Kan. Jadi bila you all tahu pasal apa nama kita? Knowledge ni knowledge tu, nanti bila you buat kerja memang smooth je lah. Betul. Betul, faham. Sebab kalau dia ada knowledge ni, contoh ada problem yang timbul dekat construction, mungkin melibatkan knowledge mengenai geometri. Jadi knowledge tu dia akan timbul balik lah. Supaya dikaitkan dulu macam ni, boleh macam ni. Macam tu masuk doktor untuk fundamental tu. Yes. Okay. Sebut pasal Universiti Sagau tu, doktor nampak dia orang pakai apa tadi, method kuno. Ukur meja dia panggil. Ukur meja. Ukur meja tu wujud sebelum lagi alat-alat ni ada. Kita dalam Malaysia ada universiti apply yang tu? Tak ada dah. Tak ada dah. Kalau dia orang anggap benda tu relevan, kenapa? Tak tahulah, tapi kita nak buat benda tu, saya rasa mungkin kita tak relevan lah benda tu kan. Jadi dia orang kata dia orang masih relevan lagi lah. Tak pastilah kenapa kan, saya tak tanya dia orang lah kan. Tapi itu pun dah 10 tahun yang lepas. 10 tahun lepas. Sebab saya disagap pada 2007 kan. 2007, 2008, 2011 saya balik kan. Itulah. Doktor PhD mengenai apa doktor? Boleh saya tanya doktor? Mungkin doktor boleh share sikit mengenai perjalanan doktor PhD tu best tu macam Universiti Sagau Jepun. Tapi kalau saya sebut PhD tak best lah. Sebab manusia ni dia tak ada kehidupan dia terus ke atas. Okey, faham. Dia terus PhD. Tak ada. Tak kan? Tak ada. So maksudnya dia akan bawa menaiki tangga ke atas step by step sehinggalah ke atas kan. So kalau nak dengar saya punya pengalaman belajar saya, memang panjang lah. Perjalanan yang panjang, perjalanan yang amat panjang, dan orang kata pengalaman yang orang kata saya pun tak expect saya sampai di tahap yang sekarang.